Pernah tak kita rasa hidup ini tersepit, dikelilingi masalah, macam umat Israel di Mesir, mereka diperhamba, tertekan, nyawa dalam bahaya. Firaun yang kejam takut jumlah mereka, lalu keluar arahan tak berperi kemanusiaan. Dalam kegelapan dan keputusasaan, mereka tertanya, sampai bila penderitaan ini? Situasi nampak tak ada harapan, tapi dalam setiap ujian, selalu ada cahaya. Ada dua orang bidan, Sifra dan Pua. Mereka tak takut perintah Firaun. Mereka lebih takut pada Tuhan. Dengan berani, mereka biarkan bayi lelaki Israel hidup. Tuhan memberkati mereka. Firman Tuhan kata, kerana mereka takut kepada Tuhan, maka Dia memberikan keturunan kepada mereka. Sungguh indahnya kasih Tuhan. Jadi, walaupun hidup ini penuh cabaran, jangan pernah putus asa. Macam umat Israel yang terus berkembang walaupun ditekan, dan bidan-bidan yang diberkati Tuhan, kita pun ada harapan yang sama. Ingatlah, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia sentiasa ada untuk menjaga, melindungi, dan memberkati. Cintanya kekal abadi, memberi kita kekuatan. Dalam setiap kesusahan, ada keajaiban menanti.